Mungkin kalau Allah tak pertemukan saya dengan Maiz pada ketika itu, mungkin masa itu kita dah jauh dah. Nama dia beri adalah Muhammad Zamzam bin Duhari, dan kini menetap di Kampung Pulau Labu. Alhamdulillah, anak pun dah masuk ketiga. Saya bermastautin dekat Kampung Pulau ni lebih kurang 10 tahun lah. Sebelum ni kita dekat Kuala Lumpur, bekerja, daripada belajar, bekerja, sampailah saya orang kata merantau ke Nilai ni dan berjumpa dengan orang rumah saya dah. Itulah saya menetap di Kampung Pulau ni lah. Jadi orang Labu. Dulu saya bekerja dekat macam saya cakap lah, hotel ada, telco ada, lepas tu ada sekejap bank pun ada. Lepas tu daripada bekerja tu saya masuk perniagaan. Dan sekarang alhamdulillah saya menjalankan perniagaan pes dan sambal. Di mana pes ni kita hasilkan dekat Kampung Pulau Labu berasaskan pes sambal, pes rendang, pes asam pedas, pes masala Kashmir dan banyak lagi pes-pes serbaguna yang lain. Kita bila bekerja ni kita tahu kita akan dapat gaji on time tu. So bila kita nak pindah ke alam perniagaan, dia memang akan berubah 100%. So di situlah pada ketika itu, masa itu tak belajar lagi, ingat berniaga senang. Masuk lengkup. Ada satu ketika itu, ini saya dulu pernah ada simpan banyak lah. Saya terjerumus dengan MLM ni. Dia kata kalau saya ambil pakej sekian-sekian ni, dia kata saya akan dapat 1 million. So kita pun masa itu, kalau anda kata ketika itu tak ada duit, kita boleh fikir secara rasional, ini scam ni. Tapi bila kita ada duit, apa akan berlaku? Ada satu bisikan, kau boleh. Itu sifat tamak tu muncul. Yalah, masa tu kita jahil lagi kan. Orang kata kita nak instan, kita pun masuk. Dia kata dengan saya, company baru nak up. Dia kata kalau dia nak bagi saya 1 million boleh. Tapi nanti yang lain tak dapat, so kasihan. So dia bagi saya sagu hati ketika itu. Dan siapa yang tak dapat pada bulan ni, dia kata bulan depan akan dapat double. Sagu hati plus double. Dapat 2 million dengan satu dia. Saya kata, untung kan. Okeylah, boleh. Masuk bulan ketiga, saya call tak dapat, WhatsApp tak dapat. Sampailah time tu saya pergi serbu office dia. Pernah tengok tak ceritakan scam? Yang dia berdiri kat depan kedai, dah kena seal. Macam tu lah keadaan dia. Company tu dah kena seal. Saya kata, ini mimpi. Saya cubit. Sakit. Saya tampak. Sakit. Memang sakit. Permulaan saya jatuh masa itu, pada ketika itu. Permulaan saya jatuh masa itu. Dan saya diuji kali kedua. Saya accident, patah tangan. Ni. Patah tangan. Hampir setahun lebih saya tak boleh pakai tangan saya. Apa-apa hal saya berhadapan dengan orang rumah saya menggunakan tangan kiri saya. Masa tu orang kata kita punya maruah sebagai lelaki tercabarlah. Time tu kita rasa macam useless, tak boleh buat apa-apa. Masa tu alhamdulillah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, iaitu Maiz, dia datanglah orang kata dengan dapat aduan daripada pihak kampung. Orang kampung je bagi tahu saya ini ada masalah. Memang orang kata pada kita memang dah patut dibantulah. Pada ketika itu pun saya hampir nak jadi gila. Dia masa tu dia bagi bantuan zakat, bukan hanya bantuan berupa wang, tapi bentuk makanan pun ada juga. Lepas tu dia hantar saya dalam program kelas usahawan. Program usahawan ni sebetulnya kalau kita pergi sendiri barangnya sangat mahal. Tapi alhamdulillah bila Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Maiz ni, dia taja usahawan under Maiz ni untuk masuk program tu secara percuma. Mungkin kalau Allah tak pertemukan saya dengan Maiz pada ketika itu, mungkin masa itu kita dah jauh dah. Iman semakin nipis. Kemiskinan dengan kekufuran tu sangat dekat. So bila adanya Maiz ni, asbab dia lah, orang kata boleh menyelamatkan. Sebab ramai bila ada burn out, apa dia punya pilihan? Bakot, lompat bangunan. Banyak sejauh macam tu. Mungkin Allah nak selamatkan saya. Dan bukan sahaja itu, mungkin Allah nak didik saya juga. Bila nanti kita dah berjaya, kita jangan sombong. Sebab kita orang kata berada di kalangan golongan asnaf ni kan. So kita pun tahu macam mana kehidupan asnaf. Berkenaan dengan Negeri Sembilan punya bantuan dikenal sebagai TUNS, TUNS, Tabung Usahawan Negeri Sembilan. Masa kita pun tak tahu apa ini TUNS. So dia buat satu program dan ada pihak daripada bagian TUNS sudah datang. Dia pun explain. TUNS ni dia ada dua kategori. Yang pertama berupa grant sebanyak RM3,000 bentuk cash. Yang kedua berbentuk pinjaman tanpa faedah. So pada ketika itu yang saya layak TUNS yang pertama untuk permulaan, iaitu kita dapat RM3,000 lah. So dalam RM3,000 tu kita kena bagi tahu apa kita nak buat. Masa itu pun saya baru nak berniaga. So saya perlukan untuk packaging, untuk bahan mentah, untuk beli mesin,
So selepas 1 tahun, dan kita pun dah buat report apa semua, dia akan offer satu lagi, Tun Plus. Tun Plus ni tadi saya kata lah, dia merupakan satu pinjaman yang tanpa faedah. Mana kalau kita punya 10,000, kita bayar 10,000 je. Dan kerajaan banyak bagi bantuan macam ni sebab orang kata dia tahu kita ni sebenarnya kalau nak berniaga sebenarnya pandai, cuma tak ada bimbingan. Okay, lebih-lebih lagi macam saya kata tadi, kelas yang macam kita join ni bagus. Kenangan yang paling saya tak sangka, saya pergi Rusia tu lah. Saya tak pernah sangka saya boleh sampai negara yang paling jauh, negara yang paling susah nak pergi. Itu antara benda yang termanis saya rasa. Saya dah sampai pergi Rusia, sejuk, dapat pijak bumi Allah yang sana tu, dapat pengalaman yang indah, dan ditaja. Saya bawa pes rendang, saya bawa pes sambal, saya bawa pes kari ikan, pes sambal dengan sambal pes nanas. Itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak MAINS, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kerana sebelum ini banyak membantu kami untuk menerokai dunia usahawan. Tanpa mereka, kita orang akan terombang-ambing. Tapi asbab bantuan daripada mereka, selain daripada kita boleh hidup, kita dapat belajar perniagaan. Dan juga terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sembilan kerana membagi peluang kepada usahawan-usahawan Negeri Sembilan, terutama dalam berbentuk grant seperti TUNS, Tabung Usahawan Negeri Sembilan. Dan juga pada Kerajaan Madani, banyak juga dia memberikan program keusahawanan. Kalau tak ada program-program usahawan ni, mungkin kalau nak pergi sendiri, dia punya costing sangatlah mahal. Macam yang guru saya selalu pesan, Zam, bangun pagi, jangan terus buat kerja dunia. Sedekahlah banyak-banyak. Lepas tu, selepas subuh tu, jangan tinggal 2 muka surat Al-Quran. Bacalah setiap hari. Usahawan di luar sana, jangan give up. Kita tak tahu rezeki apa yang sedang nanti. Trust your talent to be excellent. But remember, Allah is the great planner.